MITI Johari Gani bagi muka pada Proton dan Perodua. Itu kritikan pedas seorang pemerhati yang menemplak Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Datuk Seri Johari Abdul Ghani kerana didakwa terlalu bagi muka kepada perusahaan automobil nasional Proton dan perusahaan automobil kedua Perodua sehingga Gili memilih untuk membuka kilang baharu di Thailand. Pemerhati turut mempersoalkan jika MITI terus menyokong Proton dan Perodua, mengapa syarikat automotif dari China sebagai rakan strategik Proton masih tidak memilih Malaysia sebagai hub otomotif serantau terutama untuk pasaran electric vehicle EV. Malah pemerhati juga membidas tindakan MITI yang dilihat cenderung melindungi pelabur dan pengusaha industri berbanding kepentingan rakyat yang sepatutnya menjadi keutamaan mana-mana menteri dalam kerajaan untuk memelihara kepentingan rakyat. Menurut pemerhati, MITI seharusnya melaksanakan open market atau pasaran terbuka sekaligus mewujudkan persaingan sihat antara pengilang completely knockdown, CKD serta EV dan hybrid. Pemerhati berkata secara tidak langsung rakyat mempunyai pilihan dalam persekitaran kondusif untuk mendapatkan kereta berteknologi tinggi pada harga murah dan mampu milik. Tambahnya, mana-mana negara ASEAN yang menghilangkan kereta dan mengeksport ke negara anggota lain adalah dikategorikan sebagai bebas cukai. Dalam masa sama, sinis pemerhati bagaimana negara mahu maju jika pemimpin dan pejabat awam tidak mempunyai mentaliti business-minded, seterusnya menghalang kepada perubahan kepada negara. Terdahulu, langkah Gili ke Thailand dipertikai dan masa depan hub otomotif serantau Malaysia dipersoal. Susulan perancangan Gili membina satu lagi kilang baharu membabitkan peranan Proton sebagai hub pemanduan kanan RHD serantau. Sementara itu, memetik The Coverage Media, Johari dikritik hipokrit apabila beliau sendiri dengan bahagianya memandu kenderaan utility sukan SUV mewah Range Rover ketika meratib kononnya melindungi industri otomotif lokal. Dalam hantaran tersebut, Johari turut dipersoal melindungi sama ada industri otomotif tempatan atau kroni sedangkan sibuk memaksa rakyat untuk menyokong dan membeli kenderaan tempatan.